Gila, game dah lah 22 hari. Ini dia kak. Asik. Okay, baik, hari ini kita berada di stadium Majlis Perbandaran Selayang untuk menyaksikan perlawanan di antara pasukan Brunei DPMM FC membentang pasukan Dariel Warriors FC, dan kedudukan terkini pada minit 50 kedudukan memihak kepada pasukan Brunei DPMM FC dengan jaringan 2-0 ketika ini. RW ketinggalan di belakang wakil daripada Brunei. Baik, saya kongsikan sedikit beberapa statistik untuk pasukan DPMM FC dan juga Kelantan Dariel Warriors ni. Kali terakhir pasukan DPMM FC ni menang adalah ketika menentang pasukan Kelantan dalam saingan Piala Malaysia pada pertengahan bulan Januari, dan kini dah masuk ke penghujung Februari, mereka masih lagi belum menemui sebarang kemenangan. Mungkin kalau diorang menang pun diorang akan menang game ni lah. Dan untuk pasukan Dariel Warrior ni, Kelantan ni, kali terakhir mereka menang untuk saingan domestik adalah menentang pasukan Immigration dalam saingan MFL Challenge Cup baru ni, Piala Cabaran. Dan kalau dalam Liga Super, kali terakhir diorang menang adalah ketika menentang pasukan Sabah di Kota Baru dengan jaringan 3-2 ketika itu. Jumpa dekat luar kan? Okey. Ha, luar? Okey, Samantha, sorry ganggu kamu. Semua tanya, bermain di Liga Malaysia bagaimana? Liga Malaysia cukup bagus, intensitas juga tinggi, terus banyak pemain-pemain yang bagus datang ke Liga Malaysia. Ya, tentunya kita sebagai tim Brunei harus terus berbenah buat menjadi yang terbaik di Liga Malaysia. Pesanan anda kepada anak-anak muda di Indonesia yang mahu berkarier di Liga luar? Tetap semangat, kerja keras, latihan terus, semoga apa yang kalian impikan tercapai. Thank you Samantha. Keren cok. Ibu mama ayo male. Let's go baby. Asparun. Assalamualaikum my bro. Sige makin. Macam ni lah, tak okey. Gila, game dah lah 22 hari. Okay. So far so good. Your leg okay? Ram. Hai, beres, mula. How are you? Enzo? Okay, your leg? Okay.